Minyak castor ni bagus tau untuk orang yang silau, rabun dekat, rabun jauh, katarak. Sapu rata macam ini dekat kelopak mata dengan bawah mata. Ini bagus untuk katarak dan rabun jauh yang teruk. Minyak castor ni buat mata aku baik, katarak pun hilang. Jangan lambat sampai mata tak nampak baru nak pakai, dah terlambat. Boleh dapatkan 3 botol castor oil dan 3 air freshener. Ya, salam sahabat. Hari ni kita nak review kita punya castor oil. So, dia pekat dan ikat castor oil kita. So, apa kebaikan castor oil kita ni? So, 1001 kebaikan daripada 100% cold press. Okay, so dia dapat menghilangkan ada masalah silau, cataract ataupun dia boleh sapu, ambil je satu titik saja dekat macam ni, just kita titik, dia sapu dekat kelopak mata ni. Okey, macam tu. So, mana nak dapatkan castor oil ni? Anda boleh dapat dekat link bawah ni. Fi amanillah. Ya salam. Guna untuk beli sapu kat perut. Sebab nak senang melawaskan tu, membuang tu. Tapi alhamdulillah lah, memang setiap pagi dia senang je membuang. Lepas tu guna untuk mata pula lah. Kalau dulu mata pergi cek kat hospital, setahun kena 2 kali macam tu. Tapi sekarang dah setahun sekali je. Dah okey lah.